ke awal, okey, tak apa, itu isu semua orang sudah tahu. Kalau berlaku macam ni, melibatkan tidak kompetensi mana-mana jabatan, sesuatu jabatan, ia boleh menimbulkan kegelisahan, kegusaran di kalangan awam, terutama adik-adik di sekolah yang bersekolah, di mana aku mewakili salah satu 34 juta rakyat Malaysia merasa terkesan. Maksud dia, keadilan pentas dunia di dalam domestik tidak seimbang. So, apa patut kita buat? Anwar Ibrahim sepatutnya, kalau anda pemimpin-pemimpin hebat, menteri anda pun mestilah menteri-menteri hebat dan hebat. Rakyat Malaysia perlukan keadilan dan jangan ada siapa pun ambil kesempatan. Keadilan adalah hak utama kita semua tanpa mengira latar belakang, VIP ke, orang biasa ke. So, ingat, tanggungjawab setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Setiap kejahatan, kemungkaran, kita akan merasa akibatnya. Okey, itulah ulasan aku.